ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Aku sedang aku bangun tadi awal. Aku tak ucap alhamdulillah. Aku terus bangun menghadap bola ya Allah. Aku lebih penting dunia kau ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Di kesempatan ini ya Allah, kau ampunkan dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليك يا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah yang saya muliakan dan mengurusi masjid yang belum saya mengenali manakah beliau ada hadir dan mengurusi seraikan Tuan Imam yang Masya Allah Tabarakallah suara yang baik, bacaan yang baik pada maghrib tadi, yang seraikan kepada seluruh jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, tak disebutkan pangkat gelar. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk di kalangan hamba Allah yang sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pertama kali kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini Allah izinkan kita bersama-sama berhimpun. Tidak lain tidak bukan beramai-ramai kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Pertama sekali tuan-tuan bersyukur pada Allah kerana Allah masih jemput tuan-tuan untuk hadir ke rumahnya. Cerita tentang hadir ke rumah Allah ni tuan-tuan, ada orang walaupun rumah dia berjiran, kalau Allah tak jemput tetap takkan sampai ke rumah Allah. Ada orang pula walaupun jauh rumah dia, kalau Allah sebut nama dia untuk main, tetap dia akan datang ke rumah Allah Ta'ala. Ada contoh tuan-tuan,
orang buat kerja servis elektrik, duduk dalam masjid, mai pukul 8, 9, 10, 11, 12, 1 sampai waktu lohok masuk. Orang lain pakat masuk dalam masjid, mereka pakat keluar masjid. Orang lain pakat semayang, mereka tak semayang. Itu hidayah Allah, pilihan Allah. Lepas tu tuan-tuan kena bersyukur banyak-banyak. Terima kasih, ucaplah setiap kali datang rumah Allah, ucaplah Alhamdulillah. Kerana Allah masih memandang wajah kita untuk hadir ke rumahnya. Dan tuan-tuan jangan hanya menjadi tetamu Allah. Saya nak sebut di awal mukadimah saya ni, jangan hanya minta, ya Allah, kau jadikanlah kami tetamu kau, ya Allah. Bukan sekadar tetamu tuan-tuan. Kalau boleh kita nak jadi ahli masjid terus. Maksudnya apa? Orang jadi tetamu ni kadang-kadang Allah panggil. Macam kita lah, ramai rumah kita kadang-kadang lah. Jarang ramai hari-hari tak. Nama pun tetamu takkan main hari, tak halau piah meluat duk main kerap. Tapi kalau orang yang ada dalam rumah kita tuan-tuan duk keluar masuk tu nama dia ahli rumah tersebut. Samalah macam rumah Allah tuan-tuan, jangan harap tetamu saja. Takut-takut Allah jemput Jumaat seminggu sekali saja, takut Allah jemput Ramadan setahun sekali saja, takut Allah jemput kita hanya raya setahun sekali saja. Kita minta pada Allah, mudah-mudahan ya Allah, kau jemputlah kami menjadi ahli rumahmu ya Allah setiap waktu kalau boleh. Tak mau ada kekurangan, kerana di akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi sebut sendiri, masjid tersergam indah, tapi tidak ramai yang mengimarahkannya. Salah satu tuan-tuan punya masjid cantik, tapi tak ramai sangat orang yang mai tuan-tuan. Kalau ada pesta tuan-tuan, ada tempat hiburan, event, orang pakat terpa api. Banding dengan rumah Allah yang selesa macam ni, akhir zaman Nabi sebut sendiri. Kalian akan tengok masjid yang cantik, banyak orang buat masjid cantik, tapi tak ramai yang imarahkan dia. Quran ada mushaf dia, tapi tak ramai yang bacakan dia. Islam, ramai namanya Islam, tapi tak ramai yang hidup dengan cara Islam. Ini hadis akhir zaman Nabi sebut. Yang pertama sekali, Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana Allah izin ramai muslimat hari ini, Masya Allah. Saya rasa muslimat satu-satunya yang teramai sepanjang saya mengajak kuliah maghrib. Inilah antara muslimat yang boleh challenge muslimin. Tahu tak sebab apa? Guru saya pernah sebut, Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad. Beliau pernah sebut kuliah maghrib ni owner dia muslimin. Kalau kuliah duha biasanya owner muslimat. Tapi malam ni tak boleh nak kata muslimi punya owner. Muslimat pun ramai juga. Maka share partner malam ni, kuliah maghrib malam ni. Selalu saya pergi muslimat ada 3 orang, ada 10 orang. Tapi malam ni nampak nak fight dengan muslimin juga. Alhamdulillah, tahniah buat seluruh jemaah yang hadir pada malam ni. Ya Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita ambil peluang. Kita berada di hujung bulan Muharram. Kalau tak silap saya, hari ini kita dah masuk hari yang ke-24, malam yang ke-25 Muharram. Belen tak banyak dah, 4-5 malam lagi. Kita akan keluar daripada bulan haram yang disebut dalam Quran. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram yang mulia. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan Rejab pula, baru Mai pula. Apa makna bulan haram? Bulan gandaan. Buat baik dapat pahala ganda, buat jahat dapat gandaan juga dosa. Yang ni kena ingat tuan-tuan muslimin dan muslimat tetamu Allah. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah saya akan bawa satu pesanan ataupun satu wasiat daripada sepupu Nabi, ataupun kita kata sahabat Nabi. Wasiat daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Bapa dia Abbas, pak menakan Nabi. Abdullah sendiri adalah sepupu Nabi. Banyak ada beza umur mereka dua ni. Waktu mana Ibnu Abbas lahir, umur Nabi lebih kurang 50 tahun dah. Maksudnya sepupu yang jarak jauh. Anak pak menakan ni umur 50 dah. Anak pak menakan ni baru beranak. Maknanya 50 tahun lebih kurang jarak mereka. Jadi masa Nabi wafat, Abdullah bin Abbas ni lebih kurang 13 tahun umur dia. Tuan-tuan kena kenal juga nama sahabat.
Duk kenal nama player hak kalah ya, duk tunjuk muka kalah tinggal pekak dia no. Kan salah pun kalah, habis semua kat tewas habis dah. Nema pun merambui habis dah. Nak bang kata apa? Tuan-tuan jangan duk kenal nama pemain saja. Saya sebut satu je tuan-tuan, di akhirat esok Allah tak tunjuk pemain kat kita. Allah tunjuk sahabat-sahabat ni lah yang dijamin syurga. Sahabat-sahabat ni lah yang akan tarik nama kita masuk juga dengan Nabi dalam syurga. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tuan-tuan kita kaji malam ni apa pesanan ataupun wasiat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas, Nabi pernah doa kat dia maklum. Nabi pegang kepala dia, Nabi kata Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau jadikanlah ia ini faham kepada agama dan dia ini alim ataupun pakar juga dalam bidang takwil ataupun bidang tafsir Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam hadis ada nama Ibnu Abbas, tuan-tuan buka dalam tafsir ada nama Ibnu Abbas. Maksudnya apa dia? Nabi doakan dia jadi alim, jadi pakar dan sebagainya, maka dia masuk orang yang hebat dalam bidang agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ada 6 perkara yang saya nak sentuh malam ni, wasiat daripada Ibnu Abbas. 6 perkara sahaja. Tuan-tuan jangan takut, saya faham. Saya dapat makluman esok ibu-ibu ada qiyamulail ibu nak. Saya pun esok ada qiyamulail juga ibu di Masjid Labu Besar esok pagi insya-Allah. Pukul 3 pagi kena pergi dah. Nah, saat lagi lepas isyak ada mesyuarat sikit. Pukul 3 nak kena pergi, pukul 4 buat qiyamulail Labu Besar. Kuliah subuh tarik mai penaga pula, kuliah duha tarik pi bidung pula. Itulah perjalanan hidup saya. Ada siapa kenal saya tuan-tuan? Hak kenal lah, hak tak kenal lagi saya cerita sikitlah. Mungkin ibu-ibu masih ingat peristiwa kemalangan melibatkan almarhum Ustaz Murtada Yusof, Ustaz Wadi Anwar. Itu salah seorangnya, sayalah dalam kenderaan yang terlibat sekali waktu tu. Dulu mungkin semua kalau tengok gambar lama balik tak kenal, sampai SU pun tegak nampak lain macam mak ini. Yalah dulu kembang, lah ni kecut dah. Dulu besar pada pengurusi lagi saya. Dan tapi alhamdulillah dengan izin Allah. Selepas kemalangan tu saya comeback. Maksudnya saya kembali sepanjang tuan-tuan tak jumpa saya ni, saya sedang berulang alik menuntut ilmu. Sampailah saya baru tamat tahun lepas bulan puasa. Habis pengajian dalam bidang Doktor Falsafah Syariah. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya buat kajian tentang perceraian di usia muda di Pulau Pinang khususnya. Itu kajian tesis PhD saya. Dan saya tuan-tuan kata, ini doktor gigi kan, doktor ubat apa ke, tak bukan. Saya duk minta MC pula, beratok kat luar, minta MC esok tak mau pergi kerja ke tak. Saya bukan nak tu. Nah, baik. 6 perkara wasiat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Yang pertamanya al-yaqinu fil qalbi. Kata Ibnu Abbas, yakin di dalam hati. Semua perkara atas jaminan Allah Ta'ala. Pertama sekali, Ibnu Abbas bagi tahu kat kita, yakin. Apa saja yang berlaku ni dalam dunia kita ni, semua ada pengetahuan pada Allah Ta'ala. Contoh, kan? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Apa makna tuan-tuan di sini? Semua ni kita kena yakin. Pasti ada hikmah. Kalau kita yakin tuan-tuan berlaku satu benda tu atas jaminan Allah, tuan-tuan takkan jadi manusia yang mengeluh, tuan-tuan takkan jadi manusia yang suka komplain Allah. Tuan-tuan akan yakin dengan Allah, semua benda ni berlaku, pasti ada di hujung dia kalimat apa? Kalimat hikmah. Contoh saya bagi. Miskin. Ada orang nak miskin tak tuan-tuan? Saya tanya. Dalam dunia ni, kalau tanyalah, semua orang tak mau miskin teh. Kalau boleh semua orang nak kaya. Sakit. Ada tak orang saja saya nak sakit tuan-tuan dalam hidup ni?
Kalau boleh tak mau sakit lah, nak sihat. Kalau nak sakit tuan-tuan, buat apa pergi jumpa doktor, ambil ubat betul. Yang ni saya nak sebut tuan-tuan. Kita kena faham dalam hidup kita ni, kita bukan hidup dengan kehendak kita, atau bukan pun kita hidup dengan, kita sebut macam ni lah, bukan kehendak kita, ataupun dengan cara kita, ataupun pilihan kita, tetapi kita hidup dengan kehendak Allah, dengan cara Allah, dengan pilihan Allah. Maksud dia macam mana? Contoh, macam saya sebut tadi, dengan kemiskinan. Apa yang berlaku bila kita miskin? Kadang-kadang tuan-tuan kita fikir balik, bila kita jadi miskin, seseorang yang miskin itu, kadang-kadang dia jadi banyak berdoa kepada Allah. Itu ya tuan. Kalau miskin banyak minta dah ke Allah? Minta ada. Ya Allah, dunia lah ni, ya Allah, tekanan hidup aku, ya Allah. Yang ni nak beli pun naik, yang tu naik. Anak abang kata tekanan tuan-tuan. Mungkin ada separuh tak tekanan, tapi ada orang tekanan. Tapi kita jangan lupa tuan-tuan, kita ada Allah. Siapa yang bagi kita senang, hati senang tuan-tuan? Allah. Kita kadang-kadang fikir sakit banding dengan kita sihat. Waktu kita sakit tuan-tuan, banyak berdoa ke Allah supaya Allah sembuhkan kita. Tuan-tuan ingat tak waktu miskin berlaku kepada Qarun? Tuan-tuan ingat kisah Qarun ni tuan-tuan? Waktu dia miskin, apa dia bagi tahu kat Nabi Isa? Silap saya, Nabi Isa kan Nabi Musa tak? Tuan-tuan mengaji lama dah, try jawab tengok nanti. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam waktu dia ada nama Qarun. Qarun ni ahli ibadat. Rajin buat ibadat maklum. Siang malam buat ibadat sambil tu berdoa. Siang malam buat ibadat berdoa. Minta nak bagilah ubah cara hidup. Daripada kehidupan dia miskin, dia nak minta, ya Allah bagilah aku ni jadi senang sikit. Tapi tuan-tuan, doa dia minta tak makbul. Dia jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, engkau kan Nabi. Tolonglah San, minta doa sikit kat Tuhan, bagi aku jadi kaya. Nabi Musa alaihi salam minta, tak ada tangan, ya Allah kau berilah Qarun ni jadi kaya. Berkat doa Nabi Musa alaihi salam, akhirnya jadi kaya Qarun. Bila kaya tuan-tuan, nampak kuih hilang dah. Masjid tak main dah. Tak nampak main mengaji dah. Dia nampak selisih ikut atas highway kan. Tanya pergi mana? Ada meeting sikit, ada bincang bisnes pula. Nampak kuih jauh ni. Nabi Musa tegur dia, hai Qarun, aku tengok hang ni makin hari makin jauh ni. Harta pun kuih banyak dah ni. Tak ada pun masuk dalam tabung masjid, tak ada pun. Tak ada pun nak ada sumbangan mai sikit dekat masjid ke. Bantuan fakir miskin ke. Tak ada pun kamu punya sumbangan. Kamu tak awak keluar ke infak? Kamu tak awak keluar ke zakat? Maka Qarun kata, ini hasil titik peluh aku. Minta maaf lah dia kata. Senang-senang nak bagi ke orang. Aku yang teruk. Waktu tu dia lupa dah ke Allah. Bukankah kata tuan ingat waktu dia susah, dia minta doa dengan Allah siang malam, ya Allah bagi aku kaya. Tapi dia minta tak berjaya, Nabi Musa minta berjaya, jadi kaya dia. Bila dia kaya tuan-tuan, dia jauh dengan Allah, akhirnya tenggelam. Hari ni kita korek-korek belakang rumah kita, cangkui-cangkui nak tanam pokok. Tengok jumpa, benda apa silap ni? Tarik waklak basuh-basuh kilat, kita kata harta karun. Pergi ke nama dia juga. Nah, ada nama-nama hak kekal tuan-tuan. Contoh macam Bilal. Tuk Bilal itu main dari sahabat Nabi. Nama Bilal bin Rabah. Kita pun dah sedap-sedap Tuk Bilal. Kan? Ada lagi tuan-tuan, Fir'aun. Orang kata apa? Jahat serupa Fir'aun tu. Nak abang dah jahat sungguh. Kan? Ada nama. Sebab tu kita kena ingat dalam bab ni, ada kata Ibn Abbas, yakinlah di dalam hati kita,
semua perkara yang berlaku dalam hidup kita ini, semua adalah atas pengetahuan Allah. Allah tahu tak Mesir kalah tuan? Saja tanya apilah. Lah musim World Cup nah. Semua mata bengkak belaka, semalam tak ada bola, tak jaga tahajud. Waktu dia jaga pukul 3 tak buat tahajud. Malam ni ada pula Belgium Spain pula. Bertembur dengan Qiyamul pula. Tak tahulah ke atas motor tengok bola ni. Subhanallah. Tak, saya tanya ya tuan-tuan. Agak-agaklah Allah tahu tak Mesir kalah? Tahu tak? Tapi kita koyak lebih. Mereka relax ya. Yang kalah mereka kita pula. Jadi ketak kepala komen tang tu tang ni. Marah keras lebih pada nak hukum dia kalau nak tembak dia lah apa. Tu tuan-tuan kita tengok. Memang ada salah. Kita pun tahu kalau ref tu salah. Kalau pemain tu salah. Tapi nama pun manusia tuan-tuan. Bukan sempurna betul tak? Dia masuk dalam pengajian tuan-tuan. Saya suka ambil tuan-tuan. Benda-benda hak luak, duk gaduh luak main masuk kita buat kajian. Betul tak? Allah tahu tak tuan-tuan hak benda ni? Dah Allah tahu. Kita pun tahu dah kalah. Buat macam mana? Hak pagi tadi, hak pagi kemarin tak nak marah Morocco kalah. Kalau nak marah semua marah. Lah Islam kalah. Itu adab permainan tuan-tuan. Semua ni ada hikmah. Hikmahnya apa tuan-tuan? Korang-korangnya kita dengar tim hak kita minat kalah, nak bangun jaga pun korang dah. Okey daripada jaga tak bangun sujud pada Allah langsung, jaga tak minta doa ke Allah langsung. Saya ada satu grup tuan-tuan, nama dia grup Rider Subuh. Tiap kali depa duk pupuh, jom friend Perancis dulu, Morocco dulu. Kita rehat, saya kata jom tahajud sikit. Saya buh pi. Bukan apa, hang tengah waktu yang baik ni, waktu yang baik. Tuan-tuan tahu tak siapa kejut kita waktu 3, 4 pagi, 5 pagi ni? Allah kejut kita. Tapi di saat Allah kejut, Allah perhati kita tuan-tuan. Kalau bahasa kata ganah tuan-tuan, sekok mu tak kat tangan doa kat aku. Kalau kata ganah dia dah. Nah. Kalau kita kira adab kita tuan-tuan, bila Allah dah kejut kita, takkan tak ucap sikit, terima kasih ya Allah. Kau kejut aku waktu yang mana? Waktu yang tenang. Waktu mana makbul doa disebut dalam satu hadis. Allah turun ke langit dunia tuan-tuan. Ma min sa'ilin fa'a'taituhu. Allah kata, hai fulan. Allah tanya, siapa-siapa di kalangan kamu yang nak meminta sesuatu kepadaku? Allah turun pada waktu pagi tuan-tuan. Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, siapa yang nak minta ke aku? Aku nak bagi, aku nak beri kepada mereka permintaan mereka. Tapi berapa ramai yang tadah tangan minta tuan-tuan? Hajat-hajat kita tak minta ke? Boleh duduk depan TV 90 minit, 120 minit, campur penalti lagi, boleh lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, takut kita. Di akhir zaman ni tuan-tuan, saya takut satu ya. Kita terlalu seronok sangat, waktu tu malaikat maut ambil nyawa kita. Tuan-tuan pernah fikir mati tuan-tuan, saya nak tanya. Ada orang tak suka tak dengan saya tuan-tuan? Minta maaf. Kata ustaz ni sikit-sikit cerita pergi ke mati. Nak pergi kot mana lagi saya tanya tuan? Nak pergi kot mana lagi hidup ni? Hujung-hujung dia jadi mayat, bungkuih masuk dalam kain kapan, buh dalam kanda, orang usung mai, orang tanam bungkuih. Hak tu ending kita. Kereta besar, rumah besar, bini besar, besar apa pun tuan-tuan, semua tinggal belakang. Sebab tu dalam hadis kursi juga disebutkan Nabi, ma min da'in fa astajibulah. Allah kata siapa-siapa yang berdoa, aku nak terima doanya. Berapa ramai angkat tangan tuan-tuan? Di antara 45 minit nak pergi ke minit 46 tu dah rehat Ustaz. Ada tak tuan-tuan kita duduk, ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Aku sedang, aku bangun tadi awal. Aku tak ucap alhamdulillah. Aku terus bangun menghadap bola ya Allah. Aku lebih penting dunia kau ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Di kesempatan ini ya Allah, kau ampunkan dosaku ya Allah. Kau beri hidayah padaku ya Allah, supaya aku tak lupa pada engkau ya Allah. Sampai mati aku tak lupa pada engkau ya Allah. Tuan-tuan perasan tak kadang-kadang hidup kita ni Allah uji sikit ya.
Allah uji hantar bola, subuh gajah belaka. Mau tak gajah? Tak lena langsung. Pukul 5 habis bola, tutup TV, pitak kepala, jaga-jaga pukul 10. Subuh burn. Saya cerita ni bukan bohong tuan-tuan. Jadi dalam dunia kita hari ni, orang banyak pentingkan dunia. Orang tidak mementingkan akhiratnya. Kemudian Nabi sebut, ma min mustaghfirin fa'aghfar lah. Nabi bagi tahu yang mana Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa yang nak bertaubat kepada aku. Waktu pagi ni, waktu pagi. Siapa nak bertaubat pada aku, Allah kata, aku nak ampun dosa kalian. Tapi tuan-tuan, ketiga-tiga ni minta Allah nak bagi, berdoa Allah nak terima, taubat Allah nak ampun. Berapa ramai yang buat benda ni? Allah tunggu kita tuan-tuan. Setiap pagi Allah tunggu kita. Allah tunggu kita setiap pagi. Mana aku duduk tunggu hampa ni? Seorang pun tak main ke? Yang nampak Allah tengok. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan tu boleh bayangkan, kalau Rasulullah SAW hadir di depan kita pada saat ini, agak-agak Rasulullah menangis tengok kita gembira ke sedih tuan-tuan? Sedih umat Islam hari ini tuan-tuan. Saya terus terang. Saya merasa sedih bila sampai di Madinah tuan-tuan. Kita teringat, ya Allah, ya Rasulullah, bantulah kami umat Islam di Malaysia, ya Allah. Akhlak kita macam mana tuan-tuan hari ini? Hubungan kita sesama Islam macam mana hari ini tuan-tuan? Pecah belah habis. Berselerak umat Islam lah ni. Tiap-tiap malam dia tengok kawan ni pukul kawan ni, kata kawan ni, tibai kawan ni. Kadang-kadang kita fikir, ya Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kita, bila Nabi sampai di Madinah disambut dengan laungan Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Nabi sampai saja di Madinah tuan-tuan, umat Islam bersatu hati tuan-tuan, kaum Aus dan Khazraj bersatu hati. Tapi mari kat kita hari ini tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya tak sentuh mana-mana apa benda politik apa. Tapi bagi saya sebagai pendakwah, saya kata, ya Allah, kau satukanlah hati-hati kami, ya Allah, atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal berebut belakang hari ni tuan-tuan. Hak ni sibuk nak dapat yang ni sibuk nak dapat yang ni keluar janji yang ni berjanji yang ni. Tapi tak nampak langsung apa yang kamu bawa hari ni. Betulkah landasan kamu bawa hari ini bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Nabi tuan-tuan, dia ajak sahabat Nabi suruh dekatkan diri, sebab kita semuanya nak mati, maka dekat diri dengan Allah. Tapi hari ini tuan-tuan, kita nampak dunia kita, orang banyak lari daripada ingatan mati, dekat dengan Allah. Orang semua cari dengan habuan Allah sampai lupa pemberi habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Itu baru yang pertama mukadimah kita ada. Kemudian yang kedua kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pesan, minta maaf tuan-tuan, yang pertama tak selesai lagi, dah sikit lagi. Tuan-tuan nota kaki yang saya catat. Contoh satu lagi, saya nak bagi contoh yang yakin dengan semua perkara atas jaminan Allah tu. Antara contohnya, setiap anak yang dilahirkan, semuanya rezeki telah ditetapkan oleh Allah. Betul tak tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan yang ni. Ini satu isu besar. Zaman sekarang ni, orang tak mau anak. Kita kata kat dia, tak baru seorang ni ke dua ya? Cukuplah Ustaz, sekarang ni Ustaz, maintenance tinggi lah Ustaz, ada anak ramai. Ni menjawab soalan ni tuan-tuan, menjawab soalan. Siapa-siapa yang tengok sama ada di sini atau tengok live, boleh ambil iktibar. Banyak perkataan orang sebut macam ni.
Anak-anak ramai-ramai payah Ustaz. Ustaz lagi tak ada modal nak bela pun payah. Bukankah Allah dah sebut dalam Al-Quran, wala taqtulu khasyata imlaq. Allah kata jangan bunuh anak kamu kerana takut, yakni ataupun papa menjadi miskin. Ada orang tuan-tuan sanggup guguk tak apa. Ada orang sanggup ikat tak apa. Tak mau dah anak, cukup. Kalau ada anak nanti dia kata hidup kita ini susah. Bukankah setiap anak itu rezeki Allah dah tetap belaka? Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Allah kata dalam Quran, syaitan itu yang menjanjikan kemiskinan. Syaitan yang menakut-nakutkan kita. Walhal Nabi kata, kalau boleh ramai orang lagi dapat zuriat, Nabi kata, tambahkan zuriat. Ibu muslimat belakang, di belakang muslimat ni ramai. Saya nak cerita lagi pasal muslimat. Orang perempuan. Sakit dah maklum mengandung maklum? Sakit dah, Ustaz tak tahu cerita, Ustaz jangan sembang kemas, Ustaz maklum. Mengandung pun sakit, nak beranak lagi sakit maklum dah. Sebab tu kami tak mau beranak ramai Ustaz. Sakit. Anak nak ramai, tak maulah Ustaz, sakit. Saya cerita kat ibu-ibu hari ni, banyak zaman kita hari ni, kalau masuk hospital, 10 orang yang mengandung, korang-korangnya 8, 9 yang operation, yang normal kadang-kadang seorang je. Saya tak faham maklum. Maklum dulu beranak dulu normal, zaman tok nenek moyang dulu normal. Pasal apa? Dulu pakai bidan dia. Songsang doa, sapu minyak. Bukan jampi serapah dah. Doa, sebut ya Allah, ya Allah. Keluar elok. Lah ni dia bagi tempoh masuk pukul 12, esok pagi kalau pukul 12 juga tak keluar ke, belah. Saya pernah berlaku maklum. Bila masuk anak ketiga, tiga-tiga operate ni. Doktor kata, tuan kena sign borang untuk kita ikat, tuan tak boleh anak dah. Saya kata tak mau sign. Waktu tu saya mula cari Allah sedalam-dalamnya, tuan-tuan tahu tak? Saya harap dengan doktor 3 kali dah tuan-tuan. Ketiga-tiga kalinya operate. Kali pertama tak apalah, baru menikah tidak. Orang-orang muda baru menikah kali pertama. Tak tahu lagi pengalaman. Doktor kata kena operate. Tak apalah, lembek tengkok. Mari hak kedua cukup lah. Hak pertama ada operate. Kita serah-serah operate juga. Mari hak ketiga. Kita main dah harap doktor tolonglah bagi normal juga. Operate juga cukup kali ketiga. Kalau lagu Man Wicitra kata apa? Cukuplah setakat ini. Aku tak pergi carilah. Maklum tahu tak, mereka tak ikat, mereka nak ikat maklum, saya tak ikat. Bukan saya yang beranak, orang puan saya lah, maklum kata, nak ikat buat apa? Mari nombor 4, dengan izin Allah, boleh beranak normal maklum. Dengan izin Allah, yang kelima beranak normal. Setelah 3 kali, mereka kata kena ikat, tak boleh beranak dah. Saya yakin atas jaminan Allah Ta'ala, Allah Maha Hebat. Tuan-tuan kena mengaji dalam bab ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk harap sangat ke manusia, kecewa hidup kita. Tapi cuba harap dengan Allah, Allah boleh bagi tuan-tuan selama ni. Kita tak percaya dengan Allah. Maklum. Tu dia main maklum. Minta maaf pasal apa ustaz ni banyak pakai maklum. Duk biasa dengar Husam yang duk pakai maklum. Pasal Husam kot diang, saya Al-Ustaz lebih kurang ya kami. Nah, pimai-pimai tang tu lah dia kata. Tu kata jaminan Allah tu. Ada orang kata ustaz duk sibuk buat kerja doktor, buat apa? Sambut baby. Maklum tahu tak, yang keempat saya sambut sendiri, yang kelima saya sambut sendiri. Dia kata ustaz duk sibuk, duk sambut-sambut, ustaz nak anak berapa? Saya kata hak mana Allah bagi saya ambil. Hak manusia tak bagi saya tolak. Saya yakin ya Allah, kalau kau izinkan ya Allah, kau bagi ya Allah. Soal rezeki jangan takut, sebab kita percaya dengan rezeki tuan-tuan. Ada orang takut tuan-tuan, saat lagi ada 5 orang, 10 orang nanti nak bagi makan apa? Yakin. Sebab tu kita mengaji hak ni, Ibn Abbas kata, setiap apa yang berlaku atas pengetahuan Allah. Allah bagi takkan dia tak kerti jaga betul.
Hang menikah, ada orang kata apa? Jangan menikah, nanti hang nak bagi makan apa bini hang. Takut buat apa tuan-tuan? Kita buat kerja agama, nak membina rumah tangga, masjid, kita nak halang diri kita daripada buat zina, maka kita nak halalkan hubungan lelaki perempuan ni, maka yakin rezeki akan datang setelah itu bila kita buat kerja niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang takut, tak boleh Ustaz nak bagi makan apa. Saya dengar satu cerita maklum, sedih hati saya. Bila seorang doktor cerita, Ustaz nak tanya sikit, boleh tak Ustaz? Mereka jaga bahagian Dewan Salin. Waktu tu hospital Bagan. Bila mai perempuan ni mengandung nak beranak, mak ayah perempuan ni ada. Maksudnya mak ayah kepada ibu yang mengandung. Bukan suami pada yang mengandung tu. Mak bapak dia mai. Yang sedihnya doktor tanya mana suami dia. Dah mengandung tu. Ni siapa? Ni ayah dia. Ni mak dia. Suami dia mana? Bunyi pak dia. Suami apa? Laki tu kerja pun tak nak bagi makan apa anakku ni. Oh pak dia. Begitu ni dia beranak, dia mengandung macam mana ni? Dengan siapa? Dengan lelaki tu. Awak tak bagi menikah buang. Nak menikah apa? Dia tak apa. Duit pun tak nak belah. Zina tak apa tuan-tuan. Ibarat macam ni. Dia tak redha anak dia halal. Dia lebih redha anak dia buat benda haram dengan lelaki tersebut. Ni akhir zaman tuan-tuan. Mai pula yang lain. Suami tak ada. Mai sendiri. Mengandung anak. Lepas tu mai pula anak. Tak kahwin-kahwin. Jadi apa tuan-tuan? Jadi kilang. Dapat anak, meniga. Siapa anak angkat, mai 2,000. Pergi cari lelaki mana-mana pula, buat kerja tak elok sikit. Mengandung pula, mai siapa anak angkat, buat dalam internet sikit, iklan. Saya baru dapat baby, tak sanggup jaga. Siapa nak, mai. Orang kahwin lama tak ada anak, nak ambil anak angkat, bayar bila 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 contoh. Benda haram tak apa tuan-tuan. Dia tak fikir langsung. Dia nak ada suami yang sah, tak ada. Biar aku buat kerja ni, tak apa. Kalau ada, aku serabut dengan lelaki aku. Ada orang fikir macam tu dalam hidup dia. Sebab itulah, yang pertama ni, yakinlah apa sahaja yang berlaku, ada hikmah yang tersurat dan ada yang tersirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas pesan, kerjakanlah kewajipan tepat pada waktunya. Ataupun kita sebut, apa saja yang wajib, tunaikanlah pada awal waktu. Contoh, solat di awal waktu. Nah, hari ni tuan-tuan doa tak tuan-tuan dalam hidup tuan-tuan nak semayang 5 waktu sehari semalam awal waktu. Tuan-tuan ada doa tak untuk diri sendiri? Kalau tak ada doa, tolong doa. Ya Allah, izinkanlah aku dapat solat di awal waktu setiap waktu. Nah, sehari semalam 5 waktu sahaja. Allah panggil kita tak lama maklum. Maklum waktu tengah hari kantoi. Masak sampai pukul 3 petang maklum weh. Lah kali semayam pukul 3:30. Tiap-tiap hari masak, tiap-tiap hari lohak lambat. Ibnu Abbas kata, kerjakan, tunaikan benda yang wajib di awal waktu. Contohnya, solat 5 waktu di awal waktu. 5 waktu nak, bukan satu waktu 4 dah. Kalau boleh, ya Allah, kelima-lima ini, izinkan aku solat di awal waktu. Penting tak solat di awal waktu tuan-tuan? Orang tua-tua dulu tuan-tuan, habis subuh, pi masuk bendang ke, masuk dalam kebun ke apakah, teringat lohok. Balik tengah hari, makan pun sikit, mandi siap-siap, tunggu lohok. Habis lohok, tunggu asar. Habis asar, tunggu maghrib. Habis maghrib, tunggu isyak. Lah ni jadi macam mana? Contoh, Mayang Jumaat tadi. Mayang Jumaat dengar khutbah Lena.
Sat lagi tuan-tuan balik pinpak kerja ke apa, balik rumah kan tengah-tengah azan sak. Lah baru Jumaat azan masak dah. Dia terkejut, bewak pula dah. Patutnya rasa macam mana tuan-tuan? Alhamdulillah, Allah sedarkan aku lagi asak pula. Bukan buat terkejut. Baru tadi aku rasa asak, maghrib dah. Cepat ngah. Marah siapa cepat ngah? Patutnya alhamdulillah, ya Allah, aku sedar waktu semayang dah mai. Yang panggil kita siapa? Allah Ta'ala. Allah tak panggil kita banyak tuan-tuan. Sehari semalam 5 waktu. Ambil 10 minit satu waktu. Sehari semalam hanya 50 waktu. Allah bagi 24 jam kat kita sehari. 23 jam 10 minit. Allah tak panggil kita. Allah panggil 50 minit saja. Bayang contoh lah tuan-tuan. Nah. Nak berhenti terus kan maklum nak buat qiyamul esok Kan nak sambung lagi? Sambung ada. InsyaAllah saya doa ibu-ibu mudah bangun subuh esok. Qiyamul esok insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibnu Abbas pesan, jangan terpedaya dengan hasutan-hasutan syaitan. Jangan mudah terpedaya. Pasal syaitan ni tuan-tuan, tugas dia menghiasi dunia ini. Contoh, kelab malam, pasak malam, masjid. Tuan-tuan pernah perasan tak bertembung? Tempat kita ada pasak malam, tempat kita ada masjid. Kadang-kadang saya duduk lintas nak pergi masjid, lalu ke pasak malam. Time maghrib ni, penuh orang kat pasak malam. Masjid pergi-pergi, lah tak ada orang. Kadang-kadang saya kena azan. Duduk keluar lagi. Patut membawa speaker tak tang pasak malam tu. Azan sat tu angkat balik main speaker tak ni. Syaitan lah tu. Syaitan dia buat macam mana maklum? Dia kata apa? Satgi kalau hampir lepas isyak, makanan habis. Kan? Hang nak pergi lah ni, time-time ni baru syok orang ramai tak? Baru hang rasa suasana. Orang kita lah suka suasana tuan-tuan. Sama macam orang suka pergi RZ member. Sebab apa? Mereka duk racun saya. Ustaz kena pergi Ustaz, baru Ustaz tengok suasana. Cik. Suasana tu saya tanya tuan-tuan, suasana apa? Sonok dia. Sonok ada. Ada manfaat lebih. Ada. Kita tengok banyak. Zikir Allah, 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 Allah. Ada. Saya tanya. Bukan saya tak minat, saya minat. Tapi kadang-kadang takut hak lara lebih banyak pada hak manfaat dia maklum. Hak pi ni kadang-kadang hak perempuan bukannya pakai telekung maklum naik alejek. Maklum, keluar rambut belakang tu. Perang. Rambut labuh. Pakai sweater ketat. Kita duduk rancak-rancak, dia main tepi. Kita liga-liga ingat jantan mana? Nah, ambil hang. Tak sungguh. Nak tengok suasana. Hujung-hujung minggu, seronok pergi parking tepi pantai maklum. Batu Peringgi ke apa siapa? Orang ramai. Mak Saleh pun ada sikit, dia pakai bikini ke lu. Ni baru syok. Contoh lah. Payah mengaji dengan Ustaz ni. Kolot tu. Kan kira kolot. Tuan-tuan pernah fikir tuan-tuan. Saat mana kita sedang duduk dalam kawasan yang maksiatnya banyak. Kita pun sedang asyik dengan maksiat. Dunia kita banyak. Waktu tu malaikat maut singgah depan kita. Berdiri depan kita cukup lah. Contoh-contoh lah. Kita tengah duduk show. Enjoy. Mayang pun tak tahuan puncak. Malaikat main berdiri depan mata. Hai. Hai. Siapa ni? Malaikat takkan tak kenal kot. Member lama. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat main benda ni. Pernah ada satu cerita. Seorang raja yang sombong. Satu hari. Dia round. Kampung dia ni. Semua orang respect dia. Tuan Raja, Tuan Kumai.
Sampai satu tempat, satu kampung ni, ada satu orang ni tak respect kat dia, tak peduli kat dia, tak tabik tangan kat dia, duduk selamba sandar kat pokok. Tiba-tiba dia punya pegawai-pegawai dia pakat teguk, tuanku, tengok ada seorang tu dia buat tak tahu, dia buat selamba, dia buat tak hormat dekat tuanku, kita kena tangkap dia. Dalam jara. Tengah-tengah mereka duduk bincang nak tangkap kawan ni. Kawan ni suara dulu keluar. Hei! Hampa bincang apa atas kuda tu? Turun mai. Satgi tak turun, ku tarik mau turun satgi. Tu dia orang tu tuan-tuan. Tiba-tiba, dia yang tak respect, dia pula keluar. Mereka hadut sembang nak tangkap dia ni. Terkejut juga tuanku pun. Tuanku kata, ganas juga orang ni. Tali pinggang, taekwondo ke, gayung ke apa ke. Satgi dia main tok ombak kat atas kepala kita lagi. Turunlah raja tuanku ni dengan pegawai-pegawai dia. Turun-turun pada kuda tu duduk bincang pula. Kita nak buat apa kat dia ni? Dia panggil dengan kita turun. Sekali tak turun, sekali dia buat tarik turun lah. Tengah duduk bincang, dia kata, ni hampa duduk sembang apa lagi tang tu? Hampa main kat aku Zat? Dia panggil main pula. Dengan keadaan berani takut sama banyak, pi jalan pelan-pelan. Sampai depan dia ni. Dia kata, ni hampa main Zat? Ni mana tuanku mana? Mana raja apa mana? Main Zat? Dia pun pakat duk tolak tuanku. Dia panggil. Tak apa tuanku. Dia buat apa-apa kami ada belakang. Dia kata apa? Hampa duk sana. Biar dia seorang main kat aku. Tuanku pun getak kepala. Main dekat-dekat tuan-tuan. Dia kata hang kenal aku. Laki-laki hak tadi ni. Tuanku pun kata hang siapa? Hang main Zat. Nak bisik sikit kat hang. Panggil main. Tuanku pun takut telinga kena gigit ke apa ke. Tuanku sambil duduk pegang telinga apa dia, habak lah. Dia kata, hang kenal tak aku siapa? Tak kenal hang siapa. 3 kali dia tanya, hang kenal tak aku siapa ni? Tak kenal hang siapa? Habak Zat hang siapa? Tuanku pun mula serit tinggi suara tuan-tuan. Bila dia kata, akulah malaikatul maut yang datang nak ambil nyawa kau wahai tuanku. Apa keadaan dia tuan-tuan waktu tu? Terbah tuan-tuan. Sujud lutut kat kaki kawan ni. Tolonglah jangan ambil lagi nyawa aku wahai malaikat. Tuan-tuan pernah terbayang tak tuan-tuan? Waktu kita sedang sibuk dengan dunia kita. Tiba-tiba waktu tu malaikat datang berdiri depan kita. Nak rentak nyawa kita. Apa tuan-tuan nak jawab waktu tu depan malaikat? Tuan-tuan nak minta malaikat tangguh nyawa tuan-tuan? Tak ada. Allah kata, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Kalaulah boleh nak tangguhkan masa sikit lagi, nak tangguhkan sikit lagi, nak tempoh yang lebih sikit. Allah kata, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila tiba ajal kamu, kata Allah, satu saat Allah takkan percepat, satu saat Allah takkan perlambat. Maksudnya apa? Sampai masa anytime. Malaikat maut mai ambil buat kerja dia. Tak ada dah. Dia nak kata, minta tolong tambah Zat, nak buat apa, tak ada dah. Sebab tu Ibnu Abbas pesan kat kita, tunaikan kewajipan kita ini di awal-awal waktu. Contohnya lagi seperti bayar zakat tepat pada waktunya. Bayar zakat pun sama. Nah, termasuk benda-benda yang wajib. Kemudian yang ketiga. Kata Ibnu Abbas lagi, janganlah terpedaya dengan hasutan syaitan. Jangan terpedaya. Yang 3 tadi ya tak? Minta maaf. Yang 3 saya dah sebut dah. Jangan terpedaya dengan hasutan syaitan. Macam tadi tu. Seperti mana masjid, tempat-tempat seronok. Syaitan memang suruh kita pergi tempat seronok tuan-tuan. Dia suruh pergi berjalan, pergi mana-mana. Dia tak ajak kita main masjid. Ada cerita Pak Long ni. Mak Long ni duduk di rumah, orang main rumah dia. Mak Long, nak abang sikit. Pak Long ni, awak Pak Long ha. Pak Long ni, dia lalu ke masjid. Tak berhenti dia kat masjid. Mak Long hang kata, memanglah Pak Long hang memang rajin di masjid. Tak, dia tak berhenti pergi masjid. Memanglah, dia memang rajin. Tak, dia tak berhenti pergi masjid. Mak Long ni tak faham. Nak abang kata apa?
Pak Lohan ni pi tapi tak berhenti kat masjid, lajak pi tang lain. Pasal apa? Tu member nampak kedai kopi, "Woi, mai lu, kopi lu." Berhenti. Agak nak sampai masjid, awal sangat pula lajak pi ronda. Pasal malam, lajak pi pasal malam. Jumpa kawan kot jalan, kawan ajak pi minum, pi ajak makan tak mana. Tu semua tu hasutan syaitan. Syaitan suka kita tengok bola seronok. Dan saat kita tengok bola, syaitan lebih suka kalau kita tak ingat sikit nama Allah. Maksudnya nama Allah jangan duk ingat tengah ni. Seronok dah lah. Hang apa barang buat tasbih. Tuan-tuan berani tak tengok bola mulai malam ni pegang tasbih? Saya tanya apa ya? Berani tak tengok mana kaki bola lah. Tak kaki bola tak apa. Pi tengok kat kedai kandang ke, tak kandang ke, buat spare tasbih. Biar pi orang nak tahu apa. Jangan duk angkat tinggi pula. Duk buat ahli nujum pula. Duk pegang, duk tahan duk kira apa bagul ke. Tak. Tak bawah macam biasa. Sambil tengok. Tang sonok. Go. Subhanallah. Sambung balik. Gol sekali ya. Tapi tengah tu duk. Allah. La ilaha illallah. Anda nak tahu tuan-tuan. Tengah-tengah tengok bola. Malaikat mukmin mati. Tengah-tengok bola. Viral tuan-tuan. Kan? Tengah duk isap shisha, malaikat sudut. Nyawa. Tengah duk isap rokok tengok bola. Sikit lagi. Serentak tang tu, mati terus. Baik buat tasbih tak? Rokok tok kotak tu meja. Cik tengok bola nampak kaya duit beli dan hil. Cik. Member nak pau. Mahal. Cik belagak. Sambil hisap tengok. Sikit. Itu aku dia Try buat tasbih tengok mana nak beritahu tuan-tuan. Mati. Orang kata apa? Mati tengah tengok bola. Cek kat tangan. Tasbih. Masya Allah. Husnul khatimah. Mudah-mudahan. Syaitan dia tak bagi. Dia tak kata hang bangun tahajud. Dia tak kata hang ni. Contoh malam ni cukup dah tuan-tuan. Syaitan tak suka tuan-tuan dengar kuliah lama-lama. Dia kebah bungkuk. Syaitan dia akan kacau. Dia akan buat jangan kita duduk kot ni tak kena maklum. Duduk kot tu tak kena. Dia kata bila nak habis. Tak mangkak tunggulah dia ni. Hak kata tu bukan maklum tapi setan. Jaga-jaga tuan-tuan. Syaitan yang duk kacau kita ni. Nah. Yang keempat. Kita pun habis cepat-cepat ya. Yang keempat dengan maklum belakang bunyi dah suara. Sembang dah. Ustaz ni cepatlah. Kami nak kira mulai esok pagi ni. Tak jaga hang. Tu dia marah maklum nak. Yang keempat Ibnu Abbas menyebutkan. Basahilah lidah kamu dengan zikir pada Allah Ta'ala. Sentiasa zikir. Nah, zikir ni maklum. Boleh memusnahkan penyakit-penyakit batin seperti riya, hasad, dendam, marah. Zikir banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. La ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Zikir. Zikir ni tuan-tuan, sebaik-baik zikir. Contohnya, ubat penyakit nyanyuk. Hari ini tak silap saya tuan-tuan. Tun Dr. Mahathir genap umur 101 hari ni. Bersedia dia tak? Tuan-tuan tahu dia buat apa lah ni? Dia duduk banyak baca Quran. Dia duduk banyak semak Quran. Duk tengok makna Quran, duk baca tafsir Quran. Maksudnya umur dia macam mana? Dia guna untuk apa? Sebab tu Allah panjang umur dia. Tuan-tuan bayang umur 100 cakap boleh lagi mana? Kita kalau jumpa ke kampung kita, kalau 100 ni kering, kontang, tak tahu nak abang duduk atas katil pun Allah tinggal tulang tuan-tuan ni. Kalau ada lah, kalau ada. Tapi payah ada dia 100. Ada kot ni ada 100 nak tengok malam ni tapi jumpa tengok. Takut saya pula takut tengok Allah. Pegang-pegang ni, betul-betul tulang lah, hujung lah. Nah?
Kemudian yang kelima, jangan sibukkan dunia kerana merosakkan akhirat. Janganlah duk pulun dunia semata-mata sampai boleh hanyut akhirat kita. Nah, walhal kita duduk di akhir zaman ni tuan-tuan, kena banyak cari bekalan. Pasal nak mati lah ni dia tak kira umur dah mati tu ya tuan-tuan. Ada tak dalam Quran sebut umur berapa mati? Tak ada ada. Kalau dia kata dia nak ambil nyawa, hak muda pun dia ambil nyawa. Hak kecil pun dia ambil nyawa. Adik tu dengar kata tunjuk kat aku kecil kita kan nak mati lah. Hang boleh mati lah. Ustaz elok sikit mulut aku baru budak lagi dengan mati lagi. Nak kata apa? Kalau naik kereta, satu keluarga, aksiden mati 7 orang. Budak 6 tahun, 6 bulan, 7 bulan pun ada, 7 tahun pun ada, 18 pun ada, 28 pun ada, 40 pun ada. Mati semua. Nak boleh halang mati kita. Siapa boleh halang tentang kematian? Tolong abang kat saya. Saya nak minta ubat kat dia. Saya nak minta dia merawat saya supaya saya lambat kat mati. Nah. Sebab tu Ibnu Abbas sebut dunia yang kita ada hari ni perlu untuk jumpa akhirat. Dunia hak ada ni tuan-tuan, biarlah jadi saham kita. Umur kita. Esok Allah tanya di akhirat, hang hidup berapa tahun? Berapa tahun hang ibadat? Berapa tahun hang maksiat? Berapa tahun hang ingat aku? Berapa tahun hang lupa aku? Allah tanya lagi apa lagi? Allah tanya ilmu kita. Allah tanya harta kita. Allah tanya keluarga kita. Semua benda yang Allah bagi kita ni, biarlah ia jadi saham akhirat. Contoh satu tuan-tuan. Anak-anak. Saya bagi contoh anak-anak. Kita ada anak kan? Tuan-tuan pernah fikir esok kita mati, anak-anak kita boleh baca Quran kat kita, boleh doa kita. Nak tutup mic ke? Nak suruh berhenti? Tak, yang akan ikut probok ke apa-apa. Tak maaf. Nah. Baru first mic salam pengenalan. Senang ya. My first ni tuan-tuan buat nilai siap. Moga-moga ingat nak buat bulanan tak jadi ya. Tak apa. Saya pergi tang lain pula. Itu lah nak abang. Tapi saya cerita berakhirat ni tuan-tuan. Anak-anak. Kalau kita hidup dunia ni tuan-tuan, ada orang kerja government, ada orang kerja swasta. Ada orang kerja ada pencen. Tu kerja. Kita hidup, esok mati. Saya nak tanya tuan-tuan, masuk dalam kubur pencen ada ke? Pencen hak kita dapat dunia ni dapat ke orang dah. Tak ada dah hak kita betul. Tuan-tuan tahu tak apa pencen kita bila kita mati esok? Pencen kita adalah anak-anak kita masing-masing. Tu pencen kita. Pencen kita tuan-tuan, anak-anak, cucu kita tu pencen. Pasal apa? Kita mati esok, mereka baca Quran kat kita. Dapat pahala. Kita duduk saja dalam kubur, dia mai. Siapa duk hantar ni? Anak-anak. Tapi kalau anak-anak tak faham agama, anak-anak tak kenal Tuhan, anak-anak tak semayang, anak-anak tak tutup aurat, apakah dia jadi saham kita esok? Tak ada. Hak kita bulan tabung itulah pencen kita. Dan kita mati dah, tengok main benda-benda ni. Tu hasil kita bulan tabung dulu. Kalau tak buh tak ada. Nah. Kemudian yang terakhirnya. Ibnu Abbas pesankan kita, hendaklah rasa sayang kepada umat Islam. Hendaklah rasa sayang kepada umat Islam. Apa kita nak buat tuan-tuan bila kita sayang kepada umat Islam? Islam ajak kita, Nabi ajak kita ad-dinun nasihat. Hendaklah kita saling nasihat, menasihati, kena bagi nasihat. Kita dalam dunia ni tuan-tuan, betul kita nak ngaji tuan-tuan, sebab kita nak dengar. Dia boleh jadi satu benda yang tuan-tuan dengar setiap malam, tuan-tuan tersentuh hati nak ubah. Mana nak tahu? Hidayah milik Allah, kita tak tahu. Sebab dalam hidup kita kena banyak nasihat. Yang umum nasihat, yang bawah umum. Yang bawah umum pula kalau ada ilmu yang patut nasihat. Tapi ada orang tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kita kena belajar nasihat dan belajar terima nasihat. Itulah Islam.
Sahabat-sahabat Nabi, banyak Nabi nasihat mereka. Apa jadi pada mereka? Nama mereka disebut sebagai ahli syurga, yang dijamin syurga, yang ada dalam syurga. Kata sebab apa tuan? Sebab agama ni nasihat. Kalau tak boleh nasihat tuan, kita takut hati kita nanti jadi gelap. Kita kena selalu doa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan hati kita ni, mudah terima nasihat. Saya ada satu hari tuan, saya pernah kena tegur dengan Al-Mahmud Ustaz Sobri Arsyad. Dah kenal ayat pada Ustaz Aiman Sobri. Ada sekali itu dia singgah sembahyang pada tempat saya jadi imam. Tak sembahyang tak ada masalah, tak ada satu doa tu sikit. Dia kata Ustaz ada kalimat tu saya ubah sikit, bagi naik ke atas, saya ke bawah, saya turun yang pindah atas, ke atas saya turun ke bawah. Dia ada cerita sikit lah tu. Pada tu saya waktu tu ada fikir pertama. Waktu tu dia main, saya tak ada kasu, dia tak ada raya nak dia ni, dia tak mahu sihat. Ada tu waktu tak sihat lah. Dia main tak sihat, waktu dia tak sihat. Saya rasa macam, dia tak sihat, dia setua orang sihat. Rasa dia tu pula. Tapi saya fikir balik, terima kasih ya Allah, ada juga orang yang nasihat. Kalau tak ada orang nasihat, sampai bila yang tak ada. Ustaz dah, Syekh dah, dia mesti ada murabi dia yang ada nasihat yang tak. Sebab tu kita kena ada usrah, ada pengajian macam ni tuan, bahawa kita rasa nasihat ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saya kira cukup sekadar itu. Dan maaf banyak-banyak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nanti kalau ada rezeki kita bincang, kita nak pakai kitab apa. Kalau Allah banyak umur, kita jumpa pula bila itu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah lebih dahulu sebelum saya nak mati, saya dah bawa 2 tabung. Tuan-tuan boleh tengoklah tabung tu ada tulis madrasah Tahfiz Darul Falah. Ada muka saya, ada muka kawan saya, ada muka kawan saya. Tahfiz ni bukan ada di Semenanjung, tetapi tahfiz ni ada di Sandakan sana. Ada QR code di tabung tu, ada nombor akaun, ada lubang nak beli, ada lubang 3 cara dengan. Ada kat tabung ada lubang nak sebab duit, ada pun nombor akaun, ada nombor QR code. Saya lagi tolong surah kat muslimat itu, muslimat ramai macam Yahudi. Ada banyak-banyak ni mana nak minta aku untuk keluar cincin satu juga, atau keluar gelang satu juga. Boleh apa belajar-belajar mereka mengaji kaum semua. Dan belajar mereka ramai dari 50 orang lebih kurang. Semua mengaji secara percuma, tak ada iuran sampai hari ini. Dan tuan ada rezeki Allah bagi, mudah-mudahan ada sedikit menampung pengajian belajar percuma. Guru-guru kita pun kita bagi sumbangan elau, tak ada bukan gaji pun, elau je. Semua hasil daripada sumbangan Allah. Dan itu yang pertama. Jadi yang kedua tuan-tuan, saya kalau main tempat apa, saya terpaksa promote sikit lagi. Saya dah bawa sikit bahan di luar sana nanti di bonek untuk saya. Ada saya bawa minyak dari ubat mata Zafakov. Ubat mata Zafakov ni yang biasa tahu lah. Ringkas saya dah sebut, ubat mata ni saya jual hampir 8 tahun dah. Sebelum saya jual, Al-Marhum Ustaz Muntaqah Yusuf yang jual. Tapi selepas dia tak ada, saya sambung dia jual. Rupa-rupanya saya jumpa keajaiban. Ada yang pakai spray mata hampir 30 tahun dengan izin Allah, tak pakai spray mata dengan izin Allah. Ada orang yang tak nampak kabul sangat-sangat ni, istilah mata dengan izin Allah. Dan semua ikhtiar saja. Mata ni dia sesuai tu yang sakit mata, kantai mata, mata bengkak, mata mayat, ataupun mata ngantuk waktu tengok FIFA World Cup. Kalau tengok sedikit tempat poin, contoh ada. Dan mata ni harga RM20 saja. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih nanti di luar nanti tanya saya. Kita mau ajarkan, tuan-tuan berhajat, insya-Allah ada di luar sana. Kemudian yang kedua saya bawa minyak terapi zaitun. Ini minyak zaitun asalnya, tapi mereka olah jadi minyak terapi. Maksud terapinya apa? Minyak angin. Dia tak melekit, dia tak berminyak. Untuk apa ni yang ni? Dalam ni ada minyak, dia bukan deodorant pula, ibu hanya wangi pula ada.
tentang pasal lemah, sakit tekuk, sakit pinggang, sakit paha, lutut, sakit apa, tentang tunjuk saja. Pengalaman saya bawa dengan ni tuan-tuan, saya ingat itu hotel, atau saya jual di Selangor, saya jual di Terengganu, saya pergi sampai Sabah dan sebagainya. Sebab saya dapati tuan-tuan yang benar tadi, ada yang saya pergi lipat kaki, yang duduk sila, duduk sandang lagi, nampak terlemah itu. Dan ubat dia ada dalam kandungan hati. Lemah namanya tak boleh urut, tenyih saja. Ada satu hamba Allah ni dia kata, Ustaz, tak tahu lah setiap kali saya lemah, saya tenyih pasal itu. Cukup dengan tuan-tuan sambutan sahaja. InsyaAllah Allah mengajar boleh dapat di luar nanti ubat mata RM20 saja, minyak terapi RM13 saja. Sekadar itu saja. Saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik semua datang daripada Allah, yang lemah yang kurang daripada saya. Hakikat semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبح الله سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.